Hai semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long, abah-abah cik semua. Terima kasih banyak-banyak kerana pamai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long baru buka tablet Pak Long ni. Ramainya orang mesej nak beli ayam-ayam Pak Long, terutama ayam yang return hari tu. Pak Long buat video ni pendek saja. Minta maaf banyak-banyak. Pak Long baru buka, Pak Long baru baca dan Pak Long tak dapat nak jawab. Tu, banyak ni tak dapat nak jawab apa semua. Macam ni lah cik, ayam tu ada sikit saja dan Pak Long pun belum sampai lagi pun ke Pahang. Ni nanti Pak Long cek balik. Kalau ada, Pak Long akan mesej sorang-sorang. Tak mampu Pak Long nak cakap hak ni ada, hak ni tak ada, hak ni ada, hak ni tak ada. Sebab kita pun tak tahu banyak lagi ayam yang ada di rumah tu. Tak tahu banyak mana jantan, banyak mana betina pun tak tahu. Pak Long minta maaf banyak-banyak, tak dapat nak balas. Sungguh ni nampak dah tu, hijau-hijau banyak sangat orang yang mesej Pak Long. Hampa yang nak beli ayam tu pun Pak Long tak dapat nak kata apa-apa, tak dapat nak jawab. Balik nanti barulah tahu ayam mana ada. Pak Long nak senarai dulu. Nanti Pak Long akan mesej semula kepada siapa-siapa yang mesej Pak Long. Kalau macam ni lah punya gaya hampa mesej Pak Long tak dapat nak open lah di YouTube Pak Long. Open. Hari ni ada ayam banyak ni kita nak jual. Tak boleh. Pak Long kena utamakan orang yang mesej Pak Long ni dulu. Terima kasih banyak-banyak. Pak Long dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.